sebuah kampung yang sunyi, ada sebuah rumah lama yang terletak di pinggir hutan. Penduduk kampung selalu berpesan supaya jangan lalu di kawasan itu selepas azan maghrib, terutamanya jika terhidu bau harum bunga melati yang tiba-tiba bertukar menjadi bau bangkai yang amat busuk. Kisah bermula dengan seorang pemuda bernama Man yang terpaksa pulang lewat dari bandar kerana motosikalnya pancit. Sedang dia menolak motor melepasi kawasan rumah lama itu, suasana tiba-tiba menjadi sangat sejuk. Bulu romanya meremang. Tiba-tiba, kedengaran suara wanita mengilai sayu dari arah atas pokok kamboja besar. Man memberanikan diri untuk memandang ke atas. Di celah-celah dahan, dia ternampak susuk tubuh berbaju putih panjang yang lusuh dengan rambut hitam mengurai menutupi wajah. Man cuba melarikan diri, tetapi suaranya seolah-olah tersekat di kerongkong. Pontianak itu terbang mengelilinginya sambil ketawa mengejek. "Kau nak ke mana?" Bisik suara parau itu tepat di telinganya. Nasib baik Pak Imam yang kebetulan lalu untuk ke surau terdengar bunyi bising. Pak Imam melaungkan azan dengan kuat. Sebaik sahaja suara azan berkumandang, Pontianak itu menjerit kesakitan dan hilang sekelip mata menjadi asap hitam yang berbau hanyir. Man jatuh pengsan dan hanya sedar keesokan paginya di rumah Pak Imam. Sejak hari itu, Man tidak lagi berani pulang lewat malam sendirian.